Assalamualaikum guys and welcome back to RZ Channel. Ya, RZ Channel. Di video kali ni saya akan bermain game PG guys. So ya, di video kali ni saya bukan bermain game PG, tetapi saya akan review map PG daripada subscriber saya. So ya, tanpa membuang masa, kalau korang tak dengar saya terima sangat, jom kita masuk ke intro video. Okay guys, so sebelum kita masuk ke bahagian review, saya nak tunjuk kat korang dulu layout map PG ni macam mana yang fan saya buat. So dia suruh review, dan ya, inilah layout map dia. Korang boleh tengok sendiri bentuk macam maze. Dan ya, kita akan masuk ke bahagian explanation. So jom lah, kalau korang nak saya yapping, let's go. Okay, so apa tu, jomlah kita akan mula explanation dia. So kita tengok apa dia orang akan explain. You need to sleep in order to escape the maze. So kita kena tidur untuk kita apa tu escape maze ni lah, nak dijadikan cerita dia. So kita tengok dulu layout dia punya tu, maze dia mantap, sangat luas. Dan saya suka tema maze ni. House, maksudnya kita kena go in the cave for a key to go in the tree house. So kat sini, kita tengok kat sini kan, ada 2 tree house dan ada 1 cave. Cave ini kot, yang ini kot cave. Yelah, mana ada cave lain dah kan. So dia suruh apa tadi, go in the cave for a key. So kita kena pergi kat cave, ambil key, itulah semua itulah. The rest of the other keys are to go to the tree house. Maksudnya ada macam ada key lah untuk pergi ke, ada key, ada kunci untuk kita pergi ke tree house ni lah. So ada 2 tree house, kita tengok apa dia tu. Beat the maze. Kita kena kalahkan maze dia dan good luck. Dah itu je lah. So kita tengok dulu dalam gua dia macam mana. Gua dia macam ninja. Ya Allah, aku tembus. Okay, lepas tu ni tree house dia ada 2. So kita tanya dulu kenapa ada 2 apa tu, 2 tree house lah nak dijadikan cerita dia. Sebab kenapa ada 2 macam tu. So semua orang pun nak tahulah kenapa ada 2. So let's go. So saya dah tanya kenapa ada 2 tree house. So dia kata you found out. Kita kena cari apa tu, kita akan tahu sendirilah kenapa ada 2 tree house. So tanpa membuang masa, kita check dulu map dia. Sebab tadi saya tunjuk macam tu je kan. So map dia macam ni, ada maze macam ni je maze. So ada macam jalan mati, ada round benda tah. Lepas tu ada 2 tree house dan cave. Dan tempat mula dia di sini ya. Di sini tempat mula dia, dan ya itu je kot. So tanpa membuang masa, kita dah tengok dah layout maze dia, kita dah tengok semua benda dah. And ini tempat spawn apa tak lantak. So kita dah tengok layout maze dia. Jomlah kita terus bermain game apa tu maze dia ni lah. So kita akan try main, mana tahu best lah kan. Sebab saya pun tak tahu lagi macam mana nak main dia punya map ni lah. So jomlah kita terus masuk ke bahagian main map dia. Okay guys, so jomlah kita akan mula bermain game yang dibuat oleh fans saya ni. So dekat sini ada kunci, atau ambil je lah. Dan ya, kita akan try dulu macam mana nak main. Ada 9 minit of course. Saya dah lama sangat tak main PG ni. So kita try. Sekejap, apa ni, there has said to be a friend here. Okay, kita dah masuk dah. PG has woken up. Dah bangun dah. So kita try. Okay, sekejap, kita sini. Tak boleh. What the hell, what? How did I just fall? Is it the fake block? Tap. Okay, tak apa, kita try lagi. Sini kot. Sini. Weh, apa benda ni? Oh ya. Tak apa. Okay, kita try. Okay, dia saya tak tahu, tapi kita try je. Okay, lepas tu ada apa? Ada kunci kuning. Kita dapat kunci kuning. Kunci kuning saya tak tahu nak buat apa. So tak Piggy. Oh my god. Apa tu, ya Allah? Itu bukan Piggy tu, itu rusa. Okay, kita tengok kita tengok dia. Yo. So kita kena apa tu, kunci kuning ni saya tak tahu untuk apa, tapi kita explore je dulu. Sebab PG dia ni, kita tak boleh, apa tu nama dia, tak boleh third person. So dia set first person sebab nak bagi adil lah kan. Kalau kita main third person, nanti diorang boleh zoom out untuk tengok laluan maze ni.
Itu kot sebab dia. Tak apa, kita try dulu. Ini saya solo try main map diorang ni. Semoga map diorang tak tu lah. Susah gila maze ni. Oh my god, jalan mati. My god, mana Piggy tu? Sabar. Kita kena cari jalan ke tree house kot. Maybe tree house, sebab tak ada tempat lain dah. Mana rusa ni? Rusa ke tak tahu tab. Kunci ni kau untuk apa sebenarnya? Okay. Ni tempat gua tadi. Okay. So kita ke mana? Ke sana. Sebab Piggy ke tak tahu, apa rusa kot. Tadi pun saya tak tahu ke mana. Apa ni? Oh, tu kunci merah lah. Okay. Oh my god, tu dia. Oh my god. Tak selamat. Oh my god. Okay, game over lah. Game over dah lah. Okay, so ini take 2. Jom kita akan try lah. Ini kali kedua. So kita try ambil kunci merah tadi. Sebab tadi saya jumpa tempat yang untuk buka kunci merah tu. Saya tak tahu kat mana. Sini kot. Sini tadi. Ini dia. So kita macam nak pergi sana lah. Ingatkan boleh merangkak situ. Sini. Oh, mak Piggy tu dah bangun lah pula. Sekejap. Ya Allah. Weh, cepatlah, mana tempat kunci merah tu? Kunci merah tadi mana? Weh, tak nak. Ya Allah. Ya Allah, jangan mati. Weh, susah juga buat dia orang ni. Okay, take 3. Tak apa, kita try lagi sekali. Dia macam, maze diorang ni sangatlah susah ya nak dijadikan cerita dia. Sebab yelah, sini macam mana tu? Kita kena cepat. Sini kot, sini InsyaAllah sini. Ini ke? Jalan mati weh. Sabar. Mana weh, ya Allah. Bapa. Diorang buat ini pintu biru. Pintu hijau. Oh, ni pintu merah. Okay. So I'm watching. Bro, tu je ke gila? Janganlah. Oh my god, bro. Dia ni tak. Bagilah Chan, bro. Tak. Oh my god. Jalan mati weh. Macam mana boleh lompat ke? Okay, so ini tik berapa tak tahu. So jap, tadi kita try ambil kunci merah kan. Sekarang kita try ambil kunci sains pula. InsyaAllah tolong kali ni betul kan. Tadi kita ambil kunci merah, tiba-tiba dia kata it was not, I'm watching you. Benda tak tahu tap. Kenapa keluar sini? Ke sana. Okay, aku ingat. InsyaAllah aku ingat. Ini jalan mati lagi. Jap mana Sini. Ya ke sini? Kita tak apa, kita ikut je. Maze diorang ni memang mantap ah. Diorang pandai buat maze. Aku tak pandai. Oh my god. Oh ni, okay. So kita buka ni. Ya Allah, tab. Weh. Choose a door to lead the dead ends. Okay. Kita kena patah balik ni kan. So aku dah tahu kot cara nak elak Piggy tu. Gitu deh. Oh my god. Okay, so sekarang kita dah nampak. Okay. Take berapa aku tak tahu. So tadi kita ambil kunci biru, ada tulisan tab. Dekat kunci merah kita ada tulisan tak tahu. So kita ambil kunci hijau. Kunci hijau maybe betul. InsyaAllah. Okay, let's go. Okay. Aku ingat jalan dia. Aku ingat jalan dia. Sini kan. Sini.
Sini. Lepas tu sini. Bukan. Sini. Lepas tu sini. Ni dia. Jangan buka pintu tu. Pintu tu ngajar. Ni betul. Okay. No falling. Okay, no falling. Kita kena OB Okay, kita kena OB. Okay, let's go. Kita dah sampai tree house. Weh, kunci kuning kat sana. Aduh, kena patah balik ke? Ni tak kena patah. Macam nak aku nak turun ni? Oh, tunduk. Macam nak? Tak boleh weh. Aduh, ingatkan boleh. Okay. Kena patah balik weh. Okay, sabar. Kita kena elak bertemu dengan Piggy. Kurang ajar. Sebab kalau kita jumpa dia, innalillah, not gonna lie. So Okay, let's go. Ingat, saya ingat je. Ini jalan dia. Okay. Ni. So kita kena OB. Kena ambil apa tu nama dia, kunci kuning tu lah, nak sampai, nak masuk tree house tu. Okay, ni dia. Kita dapat kunci kuning. Ya, bahaya lah guys. Sumpah, diorang pandai buat mat. Kalau aku tak pandai. Mana jalan keluar tadi? Oh, sini. Sini. Weh! Okay. Memang kurang ajar. Okay, mantap. Let's go. Kita berjaya lepas dia. Maaf. Okay, sekarang ada one job je. Kita kena patah balik kat tempat tadi. So, tempat tadi sini. Okay, lepas tu sini. Lepas tu sini. Bukan situ, sini. Okay, nasib baik aku ingat tempat dia. Alah, mes diorang ni terlalu mantap. Tapi bagi easy buat saya. Oh my god, salah. Oh my god. Okay, so ini last try kita. Okay, kita speed. Sebelum Piggy tu bangun, baik kita speed run. Jangan. Okay, lepas kita buka je pintu tu kan, kita terus lari. Kita terus lari untuk ambil kunci dekat cave tu. Sebab kita dah tahu dah betul. Kita dah tahu dah yang kat atas tu kita perlukan yang namanya apa tu nama dia? Tu, kita perlukan dah buka belum? Dah buka dah. Okay, kita perlukan yang nama dia kunci kuning. So tanpa membuang masa, let's go. Kita kena patah balik. Ni je dah mati. Okay. Let's go. Kita kena dapatkan kunci kuning tu. Ni sumpah seram Nak kena lie bro, sumpah seram. Dia lagi seram daripada game Dolls yang saya main sebelum ni. Dia macam tak tahu Piggy tu datang dari mana. Lepas tu dia kebun. Dia kebun kau. Okay, kita dah dapat kunci kuning. Okay, let's go. Yang kau cakap kau muncul depan aku macam puji gila. Okay. Piggy tu tak ada. Mana dia? Dia hilang ke mana weh? Okay. Let's go. Kita kena. Takut sumpah. Sebab Piggy tu macam like bro. Ni je dah mati. Sini. Sini, kita ke sini. And then kita akan ke tree house. Kita kena OB, jangan jatuh. Kalau tak nanti mati lah kita. Okay, let's go. Kita berjaya. Lepas buka kunci kuning ni, maybe kita dah menang kot, InsyaAllah. Okay, mantap. Dah. Lepas tu okay, dah sampai. Wui, cantik juga tree house diorang ni. Okay, sebelum kita benda okay, kita ke review dulu tree house dia. Okay, sini ada almari, detail dia sangat mantap. Ada vending machine ke ni? Tak ada apa-apa dalam ni. Dan ada sinki, oven. Okay, ada tong sampah recycle juga.
Okay, lepas tu ada meja makan kat sini. Lepas tu ada kayu hoki, of course. Bubu basketball, mantap. Tempat main laptop, dia punya komputer melayang. Okay, tolak satu markah. Buku, mantap. Okay. Oh, dah tidur dah? Lah, game over, you escape. Oh, so itu tree house betul lah. Lah, kita menang dah lah. Okay, finally some rest. Itu kita, yeay. Kita dapat tidur. Unloading map. Okay. So, itulah nak dikatakan kalau kita, apa tu nama dia, main. Apa ni? Oh, ini, okay. Tadi kita masuk yang tree house betul kan. So, tree house betul yang ni. Okay, sekejap. Saya tak review lagi dia punya detail-detail ni. Sekejap, bagi aku review dulu. Ni terus tidur. Okay, so ada ni pizza semua, fruit. Lepas tu ada almari. Alah, kalau ada jamban lagi best tu. Sebab aku nak rating jamban. Tapi tak apa. Anyway, nice map lah. Nak dijadikan cerita dia, korang kena main lah. Sebab yang tadi saya teka tu, saya main teka, saya dapat tree house yang betul. Dan ini maybe tree house yang salah kot. Kalau tree house yang salah, apa dia punya tu? Apa dia punya, apa tu? Tu dia punya tab benda tah. Okay, sebelum tu kita tanya diorang dulu lah. Kita tanya diorang dulu kalau tree house salah apa tu. Okay, let's go kita tanya. Okay, kita dah tanya kalau pilih tree house yang salah apa jadi. Kita tengok apakah dia punya, entah dia punya balasan ataupun dia punya reply. Sebab kita tadi dapat tree house yang betul dan kita tak tahu apa jadi kalau kita dapat tree house yang salah. Okay, katil tree house lagi satu tak selesa. Oh, so maksudnya katil tree house ni tak selesa lah. Okay, faham. So jadi tak escape. Oh, so bijak juga. Sebab bagus lah kalau dia. Okay, faham. Maksudnya kalau kita salah pilih tree house, kita tak boleh tidur dan kita tak jadi escape. So kalau kita pilih tree house yang betul, kita terus escape dan ya, tamat lah game dia macam tu je. So dan aku nak cakap miss diorang ni bagus. Tapi tu lah, awal-awal tu buat saya confused. Sebab ni. Bila saya tengok yang ni macam ada ingatkan boleh merangkap, boleh masuk sini, tapi rupanya kaca. Dan yang paling saya tak boleh belah lah, bila saya masuk dalam ni, I'm watching you, yang tu tak apa lagi. Yang kalau apa tu, yang hijau ni terus masuk sini, no falling. Okay, yang tu tak apa. Yang ni kenapa kau masuk tab? Kenapa tab? Nak tekan apa? Ke tab yang lain. Okay, tak apalah. So, jap, saya nak tengok detail yang dekat fake tree house tu. Nak tengok ada apa je. Okay, dekat sini don't fall, you die. Okay, kalau kita jatuh mati. Jap, sini kunci merah. Okay, which door choose wisely. Kita kena tap lantak. Okay, kunci hijau, wrong door, silly. Okay, kalau kunci hijau wrong door. Kalau yang ni warm. Weh, kau ajar lah. Okay, tak apalah. Yang penting map diorang ni GG lah. Aku suka, good game. Dan okay lah, mantap. Aku suka map diorang ni. Dia macam maze yang sangat mantap. Tapi Piggy tadi tu, sumpah dia dah jumpscare aku banyak kali dah. So itu je lah kot nak dijadikan cerita dia. Aduh, lalat kacau aku. Okay, so itu je lah nak dijadikan cerita dia untuk map diorang ni. Sekejap, kita check dulu fake tree house ni, dia punya detail. Oh, sama je. Tapi itulah, tempat buku dia lain, tempat dia punya peti ais semua ni lain. Okay, tu je lah. So, sekejap, aku nak recommended diorang ni supaya add tandas. Okay, sekejap, kita tanya diorang. Okay, kita tanya je lah, terus chat mampus lah. Apa kata korang add tandas? Baru aku tambah satu markah. Aku tambah tambah 20 markah. So apa tu, Okay. So nak rate sama berapa ni? Nak rate 10 per 10 ke? Janganlah. Bukan 5 markah je. Sebab nak 10 per 10 je kan. 10 per 10 apa ni, 10 per 10 je kan. Kan
Okay, so fans saya akan bagi rating untuk map PG korang ni dalam apa tu nama dia, map bagus. Saya suka sebab tema maze ni buatkan tak tahu lah, tapi saya suka tema maze. Dia macam lebih susah, lebih mencabar lah. Dan tambah lagi ada fake dengan real tree house. Dengan yang ni ni paling tak tahu lah OB dia. Dan ini betul, kalau kita pijak dia macam ada dialog macam kenapa saya terjatuh fake block ke apa. Dan ini memang fake block. Kalau kita ke sini, kita tengok sini tak ada apa-apa, sini kosong, tak ada apa. Dan kalau kita ke sini ada kunci warna kuning, yang di mana kunci kuning tu untuk buka tree house pun itulah. Nak dijadikan cerita dia macam tu lah. So dah tak ada apa-apa dah. So okay, saya akan bagi rating untuk map diorang ni 8.9 per 10 lah. Nak dijadikan cerita dia, saya suka map dia dan tak adalah bad sangat. Dan diorang bijak juga. Sebab tadi bila saya dah sampai sini kan, saya dah waktu OB ni saya lompat ke sini. Diorang pergi block guys, tengok. Diorang block apa tu, bahagian ni supaya tak bagi lompat lah. So ya, itu je lah nak dijadikan cerita dia. Map diorang kita bagi rate 8.9. Kalau gameplay kalau dia punya layout 8.9. Kalau gameplay maybe kalau gameplay bagi saya tadi senang je. Sebab kalau kalah ulang balik, kita boleh ingat balik miss dia. So kalau kalah ulang balik, so maybe gameplay kita bagi 7.8 per 10. 7.8 per 10. Dan detail dalam rumah treehouse ni aku suka. Sebab macam wow, aku suka detail treehouse dia. So kalau detail outsourcing, okay, kalau detail aku bagi dalam 9.2 per 10 lah. Nak dijadikan cerita. Okay, so itu saja untuk map PG ni. So let's go, kita outro. Okay guys, so ya, mungkin video kita sampai di sini sahaja dulu. Dan ya, itu je untuk video review map PG diorang ni, map PG fans saya ni. So ya, nak dijadikan cerita dia, boleh lah, saya boleh tahan lah map dia. Saya suka. Dan yelah, boleh lah, ni cantik apa maze dia. Saya suka maze dia. Dan itu je untuk video kali ni. So kalau korang suka untuk video kali ni, jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ni kepada kawan-kawan korang. Dan ya, kalau korang suka konten macam ni lagi, korang boleh komen kat bawah. Next kita review siapa punya map pula, ataupun review apa-apalah nak dijadikan cerita dia. So ya, mungkin video kita sampai di sini. Jumpa korang di next video. Bye guys.